Mula daripada sekarang. Bismillah, protein. Okay, hari ni aku nak buat cabaran untuk diri sendiri sebab aku nak motivate diri aku balik. Lately, aku macam malas sangat nak buat breakfast untuk anak aku. Aku lebih prefer dia makan apa yang ada dalam peti ais. Kalau ada yogurt, okay, makan je yogurt. Kalau ada biskut, okay, makan biskut. Oh, ada apple, okay, makan apple. Dan satu lagi, bila aku tengok je Grab, dah add to cart semua kan. Jadi macam, okay, RM45 untuk breakfast sahaja. Takkanlah nak order sikit, nanti ada charge. So, pagi ni, aku nak buat cabaran breakfast anak hanya 15 minit saja. So lepas ni kalau aku macam ada perasaan malasnya nak masak. Okey, ingat 15 minit je kau perlukan. Sempat ke tak sempat, 15 minit kita buat bihun sup. Yang simple je lah. Kan? Tapi kita share dulu lah kita pakai bihun apa. Bihun cap merak. Tak tahu ada ke tak kat Shopee. Sebab yang ni aku beli dekat Kelantan. Memang aku beli banyak-banyak. Bawa datang sini. Sebab tak jumpa dekat mana-mana supermarket kan. Okay. Cabarannya bermula. Okay. Bawang belum ambil lagi ni. Okay. Cabaran dia bermula daripada. Sekejap fikir nak ambil apa. Okay. Bermula daripada sekarang. Perlu ke macam tu kan? Bawang putih. Ambil masa sikit ni. Okey, sekejap. Salah. Okey, macam ni. Boleh? Dah 1 minit berlalu ya? Mami nak kacang. Nak kacang? Okey, sekejap lagi ya. Boleh? Sekejap lagi Mami bagi you kacang, okey? Periuk ni, sebab dia asing, dia senang. Aku tak tahu lagi ada ke tak jual kat Shopee. Minyak. Oh, kita letak sikit je. Satu kacang. Dah ada hitam. Ayam tak potong lagi ya. Ini ayam. Ayam kita gunting je. Siap ayam. Kita basuh dulu sikit. Dah 3 minit berlalu. Betulkan position kamera pun dah 5 minit dah daripada 3 minit tadi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih. Bismillah. Protein. 7 minit dah, baby. 7 minit. Sayur je belum. Aku hampir lupa lah tadi. Tak boleh lah tak ada sayur kan. Walaupun anak tak makan. Mana tahu masa tengah makan bihun tu macam tiba-tiba terambil sekali. Dia tak notice kan. Mushroom seasoning. Tu garam. Pepper powder sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, kakak punya emas. Dah kotor tu, buang-buang. Nervous. Hot darling. 9 minit lagi guys. Sebenarnya dah siap ni. Tunggu masak je. So 10 minit. Tapi kita tunggu betul-betul masak barulah kita tamatkan kita punya jam. Kita habiskan cube pati. Ada sikit lagi. Aku rasa dah masak. Kita tengok 13 minit berjaya. Alhamdulillah. Stop. 13 minit total. So lepas ni kalau lah tiba-tiba aku rasa macam ya Allah malasnya breakfast kan. Kita educate balik diri sendiri ayah. Kita motivate balik. You tak perlu masa sampai 15 minit 20 minit pun untuk sediakan makanan pagi untuk anak you. Kan? Katalah kalau dulu aku kerja kan tak sempat nak buat breakfast untuk Amanda. Sebenarnya bukan tak sempat nak buat breakfast. Masa tak pandai nak urus. So, kalau macam bangun awal, mindset okay, 15 minit je boleh siap, insyaAllah. Sempat siap. So, aku nak sejukkan bihun ni. Ni tadi anak aku nak nangka. 1, 2. Siap dah bihun. Mami, what is that? Dengan nangka. Okay. What is that? What is that? I don't know. Can you please sit, baby? Amin. Okay, makan dulu. Nak makan yang mana? Okay, itu apa? Nangka. Nangka, very good. Blow. Bismillah. Ini dah banyak jugalah dia makan.
Sedap ke sayang? Tadi aku tak record lah, bagi dia enjoy dulu makan semua. Okay. Nah, air. Blow. Makan ayam sayang. Mami help you. Okay, dah dapat dah. Dia dapat. Okay, makan ayam tu. Ai. Oh, blow. Mami tak nak. Tak nak dah? Betul ya? Okay, jom kita tengok berapa banyak dia makan daripada kuah tadi. Sebab aku memang bagi banyak. Rasa dia makan banyak tadi. Cumanya maybe dia makanan yang berkuah. Lighting tak ada. Lighting. Sebab dia makanan yang berkuah, so mungkin dia cepat kenyang. Adik. Ya, tapi aku tetap puas hati yang rupanya sekejap je. Sebab selama ni memang aku rajin masak. Tapi sejak aku buat video YouTube ni, aku kan banyak ke dapur tengah hari untuk buat lunch. So aku bagi yang sesenang je pagi-pagi. So bulan ni kalau boleh nak dia enjoy makan pagi. Thank you so much for watching guys. Sekejap lagi aku akan buat video masak-masak untuk tengah hari dengan mama. Mungkin aku akan cakap Kelantan. We'll see. Thank you so much. I'll see you guys on my next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Okay, bye.